And then yang ketiga yang aku suka dalam filem ni, of course, is the action lah. Action dia memang kau tak perlukan plot jalan cerita yang kompleks ke apa ke. Kalau dalam filem yang first, dia tunjuk Sisu ni dia nak bawa emas ke satu tempat kan. Daripada Lombong ke bandar. Cerita ni dah tunjukkan dia nak bawa kayu-kayu pula. Kayu-kayu rumah dia. Daripada Soviet Union punya tempat sampai ke Finland. So dalam cerita ni, kalau dalam filem first dia ceritakan tentang World War II kan, tentang lelawan Nazi. Tapi dalam filem ni dia tunjuk dia lawan dengan Soviet Union pula, dengan USSR. Plot memang sangat simple, tapi dia punya main thing dalam filem ni, macam aku cakap lah, it's a manly film. Filem maskulin bro. Memang kena full action, gore, bloody. Nasib baik cerita ni dah 18 plus, R-rated. Memang kau nampak cerita koyak otak, koyak muka, koyak mulut, pijak kaca, kepala terpenggal, kapal terbang hangus, macam-macam lah lagi benda-benda babak-babak gore yang ada dalam filem ni, yang memang sepanjang cerita tu memang buat korang macam aku sendirilah dengan geng-geng basport kalau tengok macam oh yeah, wah. so it's really a fun and dumb, entertaining, full retard kind of action movie. Just semalam aku tengok filem Wicked, filem very musical ke apa semua kan. So filem ni jadi macam palate cleanser. Dia macam mengembalikan aku punya masculinity sebagai seorang lelaki lepas tengok filem Wicked. Yeah.